Kepada Iman Kamil, saya dah DM apa yang saya nak sampaikan ni. Tak tahu kau dah baca belum? Siapa yang boleh sampaikan terus kepada dia, silalah sampaikan. Anak jantan mesti kuatlah, dik. Semua benda dalam dunia ni Allah pinjamkan je. Sampai masa Allah nak uji, nak tarik pinjaman tu, kena reda. Allah dah kata, Allah uji sesuai tahap kemampuan kita. Sebenarnya kau mampu hadap semua kehilangan benda yang bahagikan kau sebelum ni. Allah minta kau ingat dia balik. Nanti Allah gantikanlah apa yang hilang. Ingat, semua nikmat tu kecil. Yang paling besar ialah nikmat iman. Kau ingat saudara-saudara kita di Syam sana. Rumah hancur, ahli keluarga, anak-anak semua dah syahid. Anggota badan ada yang dah hilang sekali masa rumah runtuh kena bedil. Tapi mereka ingat mereka ada Allah. Semua tu pinjaman. Di akhirat nanti ada pengganti lebih hebat. Jangan putus asa daripada bergantung harap hanya kepada Allah. Buat baik dibalas buruk, memang kita marah dan kecewa. Tapi Allah kan ada. Jangan harap balasan baik daripada makhluk. Harap terus daripada Allah. Sekarang pergi dapatkan nasihat kaunseling. Paling mudah dial 15555. Talian kerajaan sediakan untuk nasihat gangguan mental. Ataupun NGO Befrienders KL ada talian sokongan emosi 24 jam. Dial nombor telefon ni. Jangan hadap sendiri. Sekali diluahkan di media sosial, itu dah satu langkah nak dapatkan sokongan. Teruskan langkah dapatkan sokongan sebenar.